membawa Kristus kepada bangsa-bangsa dan bangsa-bangsa kepada gereja Tuhan. 12 Mei 2025. Pujilah Tuhan. Mazmur bab 148 ayat 7 hingga 12. Pujilah Tuhan dari bumi, hai kamu makhluk besar laut dan bawah lautan, api dan hujan batu, salji dan awan, angin ribut yang menunaikan firman-Nya, gunung ganang dan segala bukit, pokok berbuah dan semua pokok aras, haiwan dan segala lembu kerbau, binatang menjalar dan burung yang terbang, raja-raja di bumi dan semua bangsa, putera-putera dan semua pemerintah di bumi, pemuda dan gadis, orang tua dan kanak-kanak. Dua patah perkataan pujilah Tuhan mempunyai banyak makna. Perkataan ini adalah perintah untuk memberi Tuhan kemuliaan yang sepatutnya kepada nama-Nya. Pemazmur menyatakan perkataan ini juga merupakan jemputan bersama kepada orang-orang saleh serta para malaikat dan semua ciptaan dalam membawa penghormatan kepada pencipta kita. Perkataan tersebut adalah juga ungkapan pujian. Biasanya kita memberi pujian kepada Tuhan dalam kebaktian, ibadat dan doa peribadi sendiri. Kita tidak begitu biasa mendengar pujian daripada pokok-pokok yang berbuah, binatang ternakan, burung-burung dan salji yang turun. Dalam mazmur di atas, semua makhluk ciptaan diperintah dan dijemput memuji pencipta mereka bersama-sama. Senarai di sini agak panjang dan termasuklah orang ramai, baik yang muda atau tua, malah putera-putera dan raja-raja. Bagaimanakah bukit bukau, gunung ganang, segala jenis pokok, binatang-binatang dan raja-raja memuji Tuhan? Ciri-ciri cuaca bumi seperti salji, angin, hujan batu dan kabus mematuh kepada perintah Tuhan. Gunung ganang dan bukit bukau mencerminkan keagungan pencipta mereka. Pokok-pokok berbuah menumbuhkan pelbagai tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan seperti yang diperintahkan Tuhan pada hari penciptaan yang ketiga. Kedalaman lautan mengisytiharkan pujian kepada perintah pencipta mereka. Sejauh ini engkau boleh pergi tetapi tidak lebih. Di sinilah gelombangmu yang bongkak akan berhenti. Burung-burung yang berterbangan dan binatang-binatang yang merayap, dari biawak hinggalah kepada singa, terus memuji pencipta mereka kerana mereka hidup menurut cara yang telah ditetapkan untuk mereka. Raja-raja, putera-putera, para penguasa dan segala bangsa memuliakan Tuhan apabila mereka memerintah dan hidup menurut kuasa penganugerahan Tuhan kepada mereka dan akur kepada jalan-Nya. Kita semua dipanggil untuk menyertai seluruh ciptaan dalam memuji Tuhan yang menciptakan kita. Kita harus mengakui bahawa kadang-kala pujian menjadi sunyi tetapi kita tidak dapat menafikan kemuliaan yang sepatutnya kepada Tuhan. Dalam kasih dan karunia-Nya, Tuhan mengutus anak-Nya untuk menanggung hukuman maut bagi dosa-dosa kita. Pada hari kematian Yesus, matahari menyembunyikan cahayanya dan bumi pun bergegar. Kemudian, pada pagi Paskah yang pertama, matahari terbit di atas perintah penciptanya untuk mendedahkan sebuah kubur yang kosong. Semua ciptaan mendengar berita gembira ini, Yesus telah bangkit semula dari kematian. Jadi, di mana sahaja kamu berada, dengarlah dengan teliti dan kamu mungkin mendengar ciptaan menggemakan pujian yang pernah didengar oleh Rasul Yohanes. Aku mendengar semua makhluk di syurga, di bumi, di bawah bumi, di dalam laut, dan semua yang ada di dalamnya, menyanyi, segala puji, kemuliaan dan kuasa kepada Dia yang duduk di atas takhta dan kepada Anak Domba untuk selama-lamanya. Apabila kamu mendengarnya, sertailah mereka. Kita berdoa, Tuhan dan Penciptaku, terimalah pujian kesyukuranku. Amin.